Ada dua cara kita nak keluarkan emas dalam akaun emas Gap ni, dalam bentuk fizikal. Fizikal yang macam ni, sama ada gold bar ataupun kita boleh keluarkan dalam bentuk dinar. Cara pertama, melalui gold in transit, iaitu perkhidmatan penghantaran emas yang disediakan oleh Public Gold untuk penyimpan emas Public Gold. Dengan JIT ni, kita boleh request dengan Public Gold untuk hantar emas kita ni sampai terus depan rumah dengan charge penghantaran yang sangat minima. Tuan-puan jangan risau sebab perkhidmatan JIT ni dilengkapi oleh insurans yang boleh melindungi emas semasa proses penghantaran. Public Gold akan beri jaminan kalau JIT tuan-puan tak sampai, Public Gold akan ganti semula dengan yang baru. Cuma selama saya menggunakan JIT ni, belum pernah lagi saya dengar penyimpan emas Public Gold yang beli emas dan guna JIT ni tak dapat emas mereka. Cara yang kedua, kita boleh dengan branch Public Gold yang terdekat dengan tuan-puan. Cara appointment ni untuk pengambilan emas yang hanya berat emas yang melebihi 21.25, melebihi 5 dinar. Tuan-puan, minat tak nak dapatkan emas macam saya, fizikal macam ni? Saya kumpul sikit-sikit, tak beli terus dengan harga lamsam. Saya kumpul tiap-tiap bulan dan saya keluarkan dalam bentuk fizikal macam ni. Saya boleh bantu tuan-puan. Klik link saya di profile ataupun isi beg biru untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.